bengkel dakwah digital ni best tak? Jom benar. Apa pendapat para peserta yang dah join? Alhamdulillah, apa yang saya dapat kat sini, saya dapat belajar satu teknik yang betul. Macam mana kita nak buat video AI. Saya sangat suka kelas ni kerana dia menambahkan ilmu dan juga cara kita untuk menggunakan digital AI. Sebelum saya join kursus ni, saya banyak menggunakan macam CapCut, Filmora, Adobe Photoshop untuk edit video atau poster lah. Selepas saya join kursus ni, saya hanya menggunakan AI sahaja untuk edit poster atau video. Apa yang saya dapat daripada kursus ini, saya dapat lagi menambah ilmu saya dalam bidang AI. Saya dapat mengembangkan dakwah AI ini kepada masyarakat orang asli di perkampungan saya. Saya nampak banyak perkara yang dapat saya belajar, iaitu cara nak menggunakan AI membuat video dan juga komik dan sebagainya lah. Bila saya belajar dengan Digital Solution, mereka memberikan petunjuk dan orang cakap pembelajaran yang sangat efektif kepada kami. Harapan saya selepas ni mungkin kita akan buat anjuran lagi untuk para follower kita yang di luar sana, masih ramai lagi yang belum tahu macam kita kena buat video-video macam ni. Digital Solution amat terbaik. Mumtaz. Program ni best. Dan kursus ni memang terbaik. Terbaik Digital Solution. Bengkel digital dakwah terbaik. Jadi, tunggu apa lagi? Jom sertai bengkel dakwah digital.